Pakar ekonomi menyifatkan cadangan Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari untuk memperkukuh federalisme fiskal termasuk menyalurkan 5% hasil cukai korporat kepada negeri-negeri sebagai wajar dan mampu membantu menstabilkan kewangan negeri. Bagaimanapun, mereka mengingatkan bahawa sebarang pelaksanaan perlu direka dengan teliti bagi mengelakkan risiko fiskal dan kewangan. Bercakap kepada media Selangor, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, adalah munasabah untuk negeri-negeri mempunyai autonomi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi. Namun, beliau menegaskan bahawa pelaksanaan mekanisme sedemikian bukanlah sesuatu yang mudah dan memerlukan rundingan menyeluruh, memandangkan kerajaan persekutuan dan negeri masing-masing bertanggungjawab kepada pihak berkepentingan serta keutamaan dasar yang berbeza. Kerajaan persekutuan khususnya perlu peka terhadap implikasi fiskal yang lebih luas kerana penarafan kredit kedaulatan yang dinilai oleh agensi seperti Moody's, Standard & Poor's, S&P dan Fitch memberi kesan sistematik kepada mata wang serta pasaran modal. Sebelum ini, ketika membahaskan titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Januari, Amiruddin mengulangi gesaannya supaya kerajaan persekutuan menyalurkan sebahagian hasil cukai korporat kepada negeri-negeri bermula pada kadar sekitar 5%. Beliau berhujah bahawa federalisme fiskal yang lebih kukuh diperlukan bagi menjamin kelestarian kewangan jangka panjang serta pembangunan infrastruktur di setiap negeri. Ahli Parlimen Gombak itu turut menambah bahawa Selangor tidak boleh terus bergantung kepada hasil berasaskan tanah kerana tanah adalah terhad dan kebergantungan berlebihan boleh menjejaskan keupayaan negeri untuk menyelenggara infrastruktur serta menyediakan perkhidmatan asas.